Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ni 15 bulan 5 2025. Macam biasa, atas kuih betul. Dan sambil tu kita si Odi perfume. Okey. Nak ayak cerita sikit ini. Ni. Yang ni 10 ml kita siap packing dan nak si Odi apa semua. Yang botol besar tengah packing. Yang apa dah settle. Kenapa Odi perfume? Ni nak ayak ni. Ni guys. Nak ayak. Harga RM20. Mesti orang tanya, apa harga RM20? Produk ni nak masuk 9 tahun, habis tahun ni jadi 10 tahun. Barang ni barang jadi, bukan barang tak jadi, barang kualiti. Wangi dia, ni pati dia. Betul-betul pati. Betul-betul original, betul-betul pia, betul-betul padu, betul-betul wangi, betul-betul melekat. Dia akan kekal wangi dia. Daripada pagi sampai petang sampai malam, ketahanan dia lebih pada 3-4 hari kan semua di baju. Bukan tahan je, bukan tahan minit. Semua di baju 3-4 hari bau lagi. Ni kualitinya. Orang kata mencari viral. Okey, mencari kualiti. Odi perfume. Odi perfume ni memang orang kata puas hati customer Odi ke. Gaji RM5,000, RM3,000, RM4,000 guna Odi perfume juga. Nak royaknya barang ni barang jadi. Barang ni barang berkualiti. Barang ni barang dijamin. Ni so lagi nak royak. Kasui. Ya, betul. Kasui gedi. Kasui gedi ni terpaling gedi di Kelantan. Paling sedap di Kelantan. Kuih Odi paling sedap di Kelantan. Barang sedap, barang lemuk. Barang cukup rasa. Buat hati. Orang kata dijamin sedap lah. Barang ni barang sedap. Kasui ni memang sedap, memang lemuk. Orang kata kalau mati hari ni manis, lemuk, esok sopo, lusa sopo. Barang ni tak ada. Orang kata barang ni tak ada, ngolai, ngodi lah ada. Barang kasui gedi ni. Mari terang dah. Barang sedap, barang jadi.